Tapi kalau nak sikit boleh je bang kan? Okay, boleh. Tapi tak puas hati abang. Selamat datang ke Cik Mang Murtabak. Alright. Okay, menu kita ada menu baru. Okay. Lemak keting. Lemak keting. Cakap dengan alatai bang. Oh, Murtabak dengan mi Bandung bang. murtabak dengan mi Bandung kan? Bang. Okey, terima kasih. Sama. Murtabak bang eh. Nampak? Dah masak letak lagi dalam tu. Ada 2 layer bang. 2 layer bang. 2 layer. Ya bang. Untuk special. Kita ada daging luar pun ada daging bang. Betul. Wish. 3-4 orang tak habis ni bang. Penuh atau apa letak daging ni. Bawah ada lagi bang. Atas pun ada, bawah pun ada. Betul. Oh, betul abang memang tak kedekut bang eh. Semua dia telur dulu, lepas tu baru daging guys. Total ada 4 biji telur, 4 lapisan daging bang. Empat abang, telur 4, daging pun 4 eh. Betul. Kau nampak tu guys. Macam ni memang berbaloi. 3-4 orang boleh makan ni, satu portion ni. Ni cheese punya bang. Betul bang. Nampak guys. Siap dah kita letak cheese ni. Memang tutup habis kan ni bang? Memang tu tak habis. Tutup habis guys. Ada 2 blok cheese tu guys. Kalau yang special ni 2 blok bang. 2 blok nampak tu. Tutup habis, memang dah tak nampak apa dah ni. Memang dah tak nampak apa. Sos cheese lah. Okey. Nampak. Terus tutup bang eh. Habis bang tutup. Tutup habis bang, nampak. Bandung tulang bang. Mi Bandung tulang. Mi Bandung tulang. Okey, lepas tu ni. Yang ni lagi satu mi Bandung keting. Yang ni yang baru punya eh? Ni yang baru bang. Okey, terima kasih bang eh. Okey, sekarang ni dekat aku ni ada murtabak biasa eh. Kalau kau tengok dia punya inti dia dengan daging ni nampak. Macam ni 3-4 orang tak cukup ni. Orang boleh nampak dia punya inti dalam dia. Nampak. Penuh. Penuh daging atas bawah eh. Ni kita try rasa sos dia. Dia campur pula eh. Ini cili dengan kuah kari dia sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan orang boleh campur. Cili, kari. Memang kena. Kedua kita try murtabak cheese. Yang ni familiar ni. Mesti ramai pernah makan, nampak. Dia punya cheese tu. Memang tak muak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita nampak cheese tarik ni, biasa pizza dia. Tapi murtabak pun ada. Ketiga ni ada masak lemak protein. Dia ada dapat nasi dengan masak lemak keting dia. Kalau korang dapat tengok dia punya masak lemak keting dia. Ni kita try rasa dulu. Kita makan keting sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang sedap dia punya kuah tu. Dia pedas-pedas manis. Dia tak terlampau pedas sangat. Okey, untuk menu yang keempat ni kita ada mi Bandung tulang daging eh. Daging tulang. Kalau korang tengok dia punya daging dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak. Nampak. Tanya kuah pekat tak pekat? Pekat guys. Nampak. Pekat. Ni kita kan dia punya daging tulang tadi dengan mi tadi eh.